Topik kali ni saya nak kongsikan. Saya nak bahas pasal isu. Satu ialah kaitan antara profit dengan drawdown. So kenapa saya cerita pasal benda ni? Sebab nombor satu, ramai yang kat luar sana dia terlalu fokus kepada konsep nombor satu, flip account. Okey, maksudnya bila flip account tu dia buat 100% lah. Ataupun 20% 5 kali jadi 100%. Ataupun 50% 2 kali jadi 100%. The whole game ialah flip account. Ya, saya tahu origin dia datang daripada ialah modal kecil, nak duit banyak. Yes, tapi saya nak put that away. Saya nak cerita pasal iaitu konsep drawdown, konsep profit. Apa kaitan relatif antara keduanya. Jadi, kenapa saya dalam saya punya mazhab Jero Azrul, Road to SAP, fokus kepada 5 ke 10% sebulan. Kenapa kita tak fokus lebih? Okay, the whole idea dia ialah compared to kita punya conventional punya return macam ASB, tabung haji, PF, which is, don't get me wrong, saya tetap juga simpan, tapi saya nak cerita compare kepada conventional return rather than 5-10% per year. Apa kata kita buat per month? Itu premise saya. Dan kalau kita think about it, 5-10% sebulan kali dengan 12 bulan dah 60 ke 120%, which is very good return. Kalau kita compare to even kalau kita buat rumah sewa kan, even kalau kita compare to iaitu conventional punya business, capital dalam lock in kan, farming capital lock in 5 years, waktu itu belum lagi dia punya expenses, operating cost dan sebagainya. So back pada kita punya tajuk utama kita. So tajuk utama kita iaitu 5-10% sebulan, not more than that. Dan kalau nak buat pun kena buka akaun lain. So apa reason dia sebab itu? Nombor satu ialah dipanggil risk, ataupun lebih tepat lagi reward risk exposure. Benda ni tak ada dalam buku, dia datang daripada pengalaman saya yang 20 tahun dah sekarang ni, 20 tahun lebih dah pun, daripada umur 20 lebih sekarang 45, dan sekarang ni saya dekat Taiwan pasal saya ada games, fitness games malam, High Rocks. Jadi dalam konteks ni, reward risk exposure tu maksudnya satu profit akan expose kepada 3 times loss. Ini berkadaran dari segi pelbagai sebab. Saya tak nak letak equation daripada win-loss ratio, risk-reward ratio, maksudnya ialah berapa probability trading sebagainya. Saya nak talking about reality trading sebagai trader yang dapat duit daripada income, daripada trading ni sendiri. Maksudnya kalau you ada satu loss, satu profit, dia akan equal kepada 3 loss. Jadi cuba bayangkan kalau you buat 10%. Oh, dia boleh terkena kat loss tu 30%. Itu nombor satu. Sebab tu, dia main balik pada drawdown. Drawdown ni kita nak jaga. The best drawdown pada saya lah, dia agak tinggi juga ialah sekarang ni. Dulu saya personal drawdown 30%, tapi nak recover tu tak ramai orang ada satu mental yang strong. Saya rasa just nice ialah dalam 5-10% je drawdown. Contohnya maksimum aku floating ataupun aku cut loss ialah 10% dalam masa iaitu sebulan. Lepas tu trade balik bulan depan. Dia senang recover macam sebulan 2 bulan tu dapat balik. Macam tu. I'm not talking about ialah you liquidity cash flow lah. Talking about cash flow kita ada strategi lain, tapi talking about specifically kenapa benda ni kita put that way. Jadi dalam kes ni ialah dari segi profit juga nombor satu. Okay, apa yang menunjukkan kita ni sustainable dan kita boleh jadi trader yang betul-betul make the most out of it ialah be able untuk control drawdown dengan profit. Sebab kalau you tengok kalau orang ada profit tinggi, habis tinggi, rendah kan, maksudnya tiba-tiba habis gila tinggi lah, maksudnya duit tu jadi rendah kan, dapat banyak habis banyak, itu masalah drawdown yang teruk. Bermaksud juga itu equal kepada inconsistent trader. So inconsistent trader dalam trading ni dia akan reflect kepada ialah management duit yang totally sangat out dan tak berkesan, di mana kalau kita urus duit kita akan dapat income yang fluctuate, tak ada stability. Untuk ada predictable punya outcome, cash flow yang tetap, kita kena think about ialah macam mana aku nak be able untuk consistent drawdown yang decent 5-10%, pada sama juga aku be able untuk make 5-10% per month. Macam tu. Dia ada whole idea dia. Jadi kalau you ada framework dan structure ni, dia bukan saja modal selamat, tetapi you ada be able untuk ada sustainable income. Okay, income equation based on matrix income tu, saya tak cerita saya nak cerita lah pasal konsep. Kenapa jangan buat lebih daripada 5-10%? Dan sebab dia berkait dengan drawdown, dia berkait dengan kita punya performance, sustainability, dan kalau you nak urus fund orang pun, orang tengok kat sini bang. Alright, so bagi yang baru apa kena buat? Of course, you kena ada teknik. Bagi yang lama apa kena buat? Of course, you kena consistent. Bagi yang betul-betul nak make money, of course, you kena scale. Alright, jadi game dia lah consistent game plan guys. Okay, jumpa lagi.